Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dalam channel Teacher Wan. So, apa Teacher Wan nak buat hari ni? Hari ni Teacher Wan nak review hadiah-hadiah yang anak murid Teacher Wan bagi sempena Hari Guru. Tapi yang mana yang baru di sini, jangan lupa tekan subscribe dan like dan komen, okey? So, yang tak tahu lagi, Teacher Wan ni merupakan guru tadika lah. Betul-betul. So, adalah anak-anak murid bagi hadiah semua. So, kita nak tengok lah apa dia bagi. Okay, let's go. Let's go! Hadiah yang pertama. Ni. Hadiah yang pertama. Kita tengok apa dalam ni. Wow. Tepat letak kat kereta kan ni. Kalau salah, tak maaf ya. Cantik. Dia tulis, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Wah, nice. Okay. Oh, apa lagi dalam beg ni? Apa lagi dalam beg ni? Okay, the last one is cookies. Chocolate is good. Boleh lah buat makan. Okay. Ada satu lagi. Coklat tiramisu. Wow. Nice. Hadiah yang kedua. Wow, besar je. Ada frame. Ada frame. So, bolehlah letak gambar-gambar kedangan bersama anak murid dalam ni. Okay, thank you. Okay, hadiah yang ketiga. Jom, tengok apa ada dalam beg ni. Wah, ada buku yang ditulis terima kasih cikgu, selamat Hari Guru. Wow, nice kan? Okay, the next one. Biskut lagi. Boleh makan. Okay, the next one is pen. Kalau ada buku, mesti ada pen kan? Boleh tulis-tulis. Setiap cikgu mesti ada pen. Betul tak? Okay, the last one. Ferrero Rocher. Coklat. Wah, coklat ni sedap. Okay, thank you. Kita ke hadiah yang seterusnya. Okay, hadiah yang seterusnya, hadiah ke berapa? Tak ingat lah, 4 kan? 4 kalau tak silap. Kalau salah, tak maaf ya. Okay, hadiah ini dia. Wow. Apa dah ni? Wow. Sejadah. Sejadah untuk buat solat. Wah, nice. Dari siapa ni? Ada nama tak? Ada nama. Ada nama. Dari Happy Teacher's Day from Jasmine Maria. Thank you Jasmine. Sayang Jasmine. Okay, hadiah seterusnya. Alright, hadiah seterusnya. Wow, bunga. Lepas tu dalam tu ada KitKat. Gitu. Boleh makan coklat ni. Bunga-bunga ni buat hiasan pun boleh kan? Okay, the next one is tumbler kan? Tumbler. Jom. Tok dalam dia. Wah. Ni dalam dia. Wow, nice kan? Nice. Boleh tak air? Boleh minum. Cantik. Buka macam ni. Senang nak minum kan? Gitu. Okay, the next one. Jatuh.
coklat. Yeah, coklat. Ada kad lagi. Teacher Wan. Teacher Wan. Jom tengok dalam ni. Dia ada tulis apa tak? Jom. Kalau korang dengar suara macam bising ke apa, maaf saya. Jom. Ada kad. Jom. Ada apa? Today, Happy Teachers Day by Hassan and Hussein. Thank you Hassan and Hussein. Boleh buat teacher minum. Okay, the next one is Ferrero Rocher lagi. Boleh makan dengan Ferrero Rocher tadi. Okay, the last one is kitchen. Kitchen kecil je. Tapi jangan kan? Duduk dalam dia. Ni dalam dia. Cantik kan? Gitu. Okay, tu. So itulah hadiah yang diorang bagi kat teacher. So teacher nak ucapkan terima kasih kat semua yang bagi. Tak bagi pun tak apa. Teacher dah bersyukur sangat. Okay. So nama teacher, semoga nama teacher Wan berjaya di dunia dan akhirat. Belajar betul-betul. Okay. Dan banggakan ayah. Okay. Okay. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa di video akan datang. Okay. Dan terima kasih kepada semua cikgu di Malaysia yang tukar rumus untuk mengajar anak-anak murid semua. Okay. Baik, dan selamat Hari Guru. Walaupun video ni dekat dah lama dah tak upload. Hari Guru dah belas hari bulan. Ni dah berapa hari bulan baru nak upload. Tapi tak apa, sebab baru kesempatan. So, selamat Hari Guru. Ciao. Bye. Assalamualaikum.